orang Melayu dia orang ambil, tanah orang Cina, tanah orang India. Ni sekarang tanah orang asli pun dia orang nak ambil. Kerajaan Madani hari ni memang kerajaan yang gagal. Orang asli ni kebanyakannya datang daripada seluruh semenanjung Malaysia dan mereka datang daripada jauh. Tapi sangat mengecewakan apabila Zahid Hamidi sendiri tidak turun menerima memo tu. Orang datang daripada jauh. Hargailah rakyat. Hargai rakyat. Ingat Madanon. Suara rakyat, suara keramat, lawan tetap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Malaysia Gazette yang memberi kesempatan saya bersama dengan Prof Salawati, Prof Dr. Salawati yang hebat yang saya tengok akhir-akhir ini. Terima kasih kerana memberi kesempatan melibatkan isu terpinggir. Yang kata isu terpinggir ni bagi saya adalah Menteri Dalam Negeri. Ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution sebenarnya tidak bertanggungjawab dengan setiap kenyataan yang dia keluarkan. Sebab tu bagi kita di lantai NGO, kita tidak ada harapan kepada kerajaan untuk selesaikan isu melibatkan Rohingya. Dan pada tahun 2023, semasa kita buat pembongkaran pendedahan melibatkan satu rumah bangsa yang ada 15 tingkat, 8 tingkat itu dihuni oleh majoriti masyarakat Rohingya dan memberi ancaman keselamatan kepada rakyat tempatan. Ketika kita bongkarkan isu ini, Menteri keluarkan kenyataan pada 5 bulan November 2023, kenyataan yang dikeluarkan bahawa ini adalah isu terpinggir yang saja cuba dibongkarkan oleh NGO di Pulau Pinang. Menteri yang sama pada hari ini, adakah kita yakin dia boleh selesaikan isu ini? Tak boleh selesaikan isu ini. Bagi saya yang boleh selesaikan isu ini adalah kebangkitan rakyat Malaysia mendesak dia orang ini, baru dia orang boleh selesaikan. Kalau tidak, tak akan ada jalan penyelesaian bagi saya. Baik, sebelum kita teruskan, Ustaz boleh kongsikan juga pengalaman Ustaz sendiri. Saya rasa bukan tahun 2023 saja Ustaz dah mula, lama dah. Bila berdepan dengan isu ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman-pengalaman. Adakah mereka ni sebenarnya, Rohingya ni, mereka ni baik, yang jahatnya ada seorang dua saja, ataupun mereka ni memang dalam kalangan yang tak boleh diberi muka, Ustaz? Baik, sebenarnya kita dah hampir 10 tahun kita terjun secara lapangan melibatkan isu ni. Dan akhir-akhir ini, 2-3 tahun sudah, pada tahun 2023, yang mula jadi viral tentang isu. Dan pada tahun 2023 sampai sekarang, sampai semalam, semalam 21 ribu lama kita masih ada di lapangan. Kita masih bongkarkan isu melibatkan penjajahan ekonomi di Pasar Borong Selayang. Bagi saya, isu melibatkan Rohingya ni, saya tengok dia orang keluarkan kenyataan bahawa tidak semua yang jahat, yang bermasalah. Kenapa kita nak kumpulkan semua sedangkan yang bermasalah mungkin segelintir? Kepada NGO terpaling, kepada dia orang ni semua, saya nak bagi tahu, dia bukan melibatkan isu beberapa orang yang buat. Semua dia orang ni sebenarnya perlu dikeluarkan daripada negara kita. Dia bukan isu melibatkan baik ataupun tak baik. Ini melibatkan isu hak dan keselamatan negara kita. Ini isu ni yang kita perlu faham. Adakah yang baik kita terima, yang tak baik kita tolak? Sedangkan negara kita bukan negara yang menandatangani ratifikasi 1951 dan 67 melibatkan protokol. Untuk apa kita nak dibebankan dengan dia orang ni? Bagi saya di sini, dengan cukup jelas saya nak cakapkan bahawa isu melibatkan etnik pelarian Rohingya ini perlu segera dinoktahkan. Dia orang kerajaan kena ada satu conclusion. Ke mana dia orang ni nak dibawa? Ini yang perlu diberitahu kepada rakyat. Bukan dia orang buat macam ibarat dia orang buat melepaskan batuk di tangga dan rakyat tertanya-tanya apa keputusan kerajaan pada hari ini melibatkan isu etnik pelarian Rohingya. Dan kita berhadapan secara lapangan. Kita bongkarkan isu tetapi yang kena report kita. Kita bongkarkan isu, pihak PDRM panggil kita. Saya berkali-kali ke balai polis. Pernah satu hari saya 3 kali ke balai polis. Isu melibatkan pelarian. Siapa yang melindungi pelarian? Bagaimana pelarian ini boleh bebas? Cuba bayangkan, saya nak bagi tahu. Pelarian datang ke negara kita menceroboh selai sepinggang. Selepas itu jadi kaya-kaya. Pelarian datang ke negara kita selai sepinggang. Bagaimana mereka boleh monopoli ekonomi setempat? Siapa di belakang dia orang ini? Tangan-tangan gaib ini perlu dibongkarkan. Kita nak bongkarkan isu melibatkan tangan gaib yang ada di belakang pelarian ini sebenarnya. Rakyat Malaysia kena bangkit. Pada hari ini, saat dan ketika ini, selagi rakyat Malaysia terlampau baik, selagi tidak bangkit, selagi tidak meletakkan keselamatan negara kita di hadapan melebihi kemanusiaan, selagi itulah negara kita akan menjadi tempat bagi pelarian ini selamanya. Sebelum saya nak pergi kepada Prof, bagaimana kita boleh menerima, tetapi saya nak tanya sedikit. Tadi Ustaz ada sebut semalam ataupun 21 hari bulan itu masih ada lagi isu Rohingya di Pasar Borong Selayang. Tetapi saya nak recap apa yang Ketua Pengarah JECOM baru-baru ini muncul. Katanya sudah selesai, Ustaz. Bagaimana ada ketidaksama kenyataan ini? Baik, terima kasih. Bagi saya, Ketua Pengarah JECOM ni tak ada level lah di Pasar Borong Rohingya, di Pasar Borong Selayang. Saya nak petik
menteri wilayah lagi besar daripada ketua pengarah JECOM. Cuba bayangkan, Rohingya yang tak ada pengelajaran, bukan educated, yang datang sebagai pelarian, buka perniagaan, bekerja. Macam mana menteri wilayah datang, Rohingya boleh tak ada di situ? Macam mana sebelum menteri wilayah Hanayo datang, kawasan-kawasan yang kita tengok bahawa cukup kotor boleh jadi bersih? Perniagaan ditutup. Ini JECOM, ketua pengarah JECOM ini, Syamraz ini, tak ada apa. Setakat datang untuk tangkap gambar dan buat announcement bahawa kita dah tak jadi masalah. Saya nak bagi tahu, level kita dengan menteri wilayah dan level kita dengan JECOM ni tak sama. Saya tak payah bersuara, saya hanya jalan saja di pasar borong, kedai-kedai tutup. Ini sangat praktikal, tak payah bersuara pun lagi. Dan apabila kita turun di pasar borong, selepas itu baru DBKL datang. Selepas itu baru immigration datang. Adakah dia orang ini digajikan apabila isu jadi viral baru dia orang turun? Adakah dia orang ini dibutakan mata melibatkan isu penjajahan, melibatkan ekonomi? Takkan dia orang tak tahu Rohingya ini datang dengan penjajahan ekonomi? Dia orang datang, dia orang ceroboh negara kita, dia orang bayar duit RM15,000, RM20,000. Ini telah dibagi tahu di media oleh agensi penguatkuasaan kerajaan. Apa lagi ini? Dia orang lari daripada Cox's Bazar untuk datang ke Malaysia. Dia orang lari daripada Cox's Bazar datang ke Malaysia, dia orang disambut. Dan dia orang bebas. Tak ada lagi dalam dunia ni pelarian ratusan ribu ini bebas dalam negara. Dia orang tak ditahan, dia orang bebas, dia orang boleh duduk dalam komuniti kita. Ini ancaman yang paling besar. Baik. Kalau kita tak noktahkan sekarang, negara akan menuju jahanam, saya bagi tahu. Saya nak, okey. Kalau tak dinoktahkan akan jadi lagi teruk. Prof, kita tak pernah pun tanda tangan Konvensyen Pelarian 1951 seperti Ustaz katakan tadi. Tetapi kenapa kita menerima dari sudut perundangan? Adakah kita ini terlalu baik tetapi kebaikan itu dibalas dengan apa yang berlaku hari ini? Ataupun sebenarnya ada pihak-pihak yang menganggap remeh undang-undang ni begini, akhirnya kita yang menjadi mangsa, Prof? Bagaimana? Kita berada di antara kebodohan dan juga kebebalan. Kenapa saya cakap macam tu? Kita sibukkan, kesian kan. Faktor pun dia senang je selalu kuasa Rohingya ni. Dia buat agama Islam, dia kena oppress dekat sana. Kita lah sebagai umat Islam yang baik, ambil lah dia. Sebab saya tengok adalah orang semenjak ni adalah aktivis-aktivis yang duk tag saya di antara kemanusiaan dengan kedaulatan ini. Aku memilih kemanusiaan. That's you, but not for me. Kenapa saya cakap macam ni? Pertamanya, tu saya kata kebebalan tu. Dah tahu kita bukan penanda tangan, dia bawa masuk buat apa? Satu. Bila masuk, tak ada pula benda yang kami dah cadang 21 tahun dulu nak dilihat ataupun didengar. Mana pengawalan? Dia mesti ada bila undang-undang antarabangsa tidak kita tak menjadi parti, bila dia masuk dan undang-undang tu tak akan ada. Sebab memang kita tak berfikir. Dan saya beritahu memang Malaysia tidak akan menandatangani perjanjian itu untuk selama-lamanya. Saya tak tahulah tiba-tiba ada yang merubah tu, saya tak tahu. Tapi buat setakat ini clear tidak akan tanda tangan. Okey, walaupun Suhaka minta, semua pihak minta. Kenapa saya kata begitu? Sebab bila kita dah masuk, dah bawa akta immigration, tidak ada. Seperti yang saya selalu kata, tidak ada definisi pelarian dalam undang-undang kita. Bermakna mereka bukan orang yang ada tempat di sini. Tapi disebabkan pemimpin terdahulu yang nak tunjuk dekat international, kita concern, maka kita bagi masuk. Dan mereka masuk ni bukan orang kata selonggok terus. Dah mula dah sikit-sikit daripada 80-an macam tu. Tapi orang tak sedar. Cuma bila dah lepas 12-17 ni yang rakyat, sebab dia masuk ramai-ramai kan. Itu yang orang marah sekarang. Okey, jadi sekarang ni, bila dia tak ada undang-undang, dia akan jadi limbo. Sebab sekarang you bagi dia masuk international look macam bagus. Masuk, duduk. Duduk sekarang ni, apa dia nak buat? Datang pun muka kesian macam gitu kan. Orang bagi makan semua tu. Betul lah macam Ustaz cakap tadi, kau datang selas pinggang. Tapi dia kau kaya. Takkan ada yang di belakang. Betul tak? Sebab sepanjang bila saya membuat kajian tentang pelarian ni, kalau di Eropah, diorang susah nak sustain tau. Diorang terpaksa meminta-minta. Macam kesian diorang sebab diorang kalau di Eropah lagi teruk. Tak ada sebab diorang hanya dapat macam rumah yang macam kadang-kadang hotel murah kan Ustaz kan dia bagi kan. Macam tu je, maknanya bukanlah layanan istimewa just untuk memenuhi standard kemanusiaan tu. Tapi dekat Malaysia ada tukar sewa rumah, ada bagi macam-macam. Sekarang ni bila dia masuk, dia dah bertemu dengan undang-undang kita. Itu yang kita kata diorang akan selalu dalam limbo. Kat mana kedudukan dia ni? Kita rakyat Malaysia ada IC kan? Ada right kan? Dia ni kat mana? Jadi bila jadi macam ni, benda tu pula dianggap sebagai terpinggir lah pula. Jadi bila kau kata terpinggir, inilah dia hari ni. Bila ada orang nak datang beritahu apa patut kita buat pada waktu mula-mula, kita kesampingkan sebab kita pandai. Jadi sekarang ni pada saya sebenarnya, saya tenang je tau. Saya tenang sebab dulu dah penat. Penat kesana kemari dengan tim saya. Dan tim saya memang gelak lah. Sekarang kita orang bila kita buat, kita gelak-gelak, kita minum kopi sama-sama, kita padam muka. Itu perkataan kita orang. Padam muka. Siapa dulu kami susah bagi tunjuk, selalu kesampingkan kami. Pensyarah kan. Kau orang selalu kata pensyarah kangkung, profesor kangkung, kan suka. Kami tak kangkung Kami dah buktikan, kami dah bagi dan tak buat. Bila tak buat,
kita tahulah because research ni bukan dibuat ikut perasaan. Apa yang Dr. bagi, Prof bagi? Kita bagi cadangan. Antara cadangan yang tak boleh dipakai lagi kat tu. Tak, sekarang ni tak boleh pakai. Dia dah beranak pinak. Dah ada 200,000. Plus itu yang kita tahu. Yang dia tak tahu yang beranak tiap-tiap hari tu. Walaupun katanya dia Rohingya ni beranak seorang aja. Pada saya mudah. Sekarang ni, dulu tahun 2003, 2004, 2005 kan pasukan tak seperti hari ni. Kita dah cakap kena buat penempatan. Kena buat penempatan. Masa tu kalau kita guna duit kita pun rakyat tak perasan. Sebab sikit. Jadi kalau kita guna bajet government pun tak apa. Sekarang cuba buat. Memang kena empuk lah kan. So sekarang jadi bila dah macam tu kami cakap lah. Kami cadanglah beberapa negeri. Sebab kita tanah hak negeri ya. Tak boleh masuk. Kalau kita kata kita nak buat kat Selangor. Kena minta dulu kerajaan negeri Selangor. Sultan. Sebab dia tanah bukan hak persekutuan dalam perlembagaan Malaysia. Jadi kita cadangkan kepada pihak KDN. Beberapa waktu itu kita cadangkan kita bagi beberapa negeri yang kita rasa suitable dan kemudian kita nak supplykan dia dengan kemahiran, ada sekolah kat dalam tu, ada klinik supaya tak campur dengan orang Malaysia. Jadi di situ kita sedang bekerjasama dengan UNHCR. So tengok je ni pada belajar sikit kat negara mana kita nak. Jadi bila dia dalam keadaan begitu, populasi dia tak akan berkembang. Kita ada kesihatan, bagi tahu dia you pelarian jangan beranak banyak-banyak. You nak pergi negara ketiga susah nanti. So kenang tak kita nak educate dia. Then we go. Tapi sebab masa tu orang semua macam pandang macam alah, apa benda lah korang punya research ni. Memang kami kena macam tu. Kenapa tak boleh disekalikan dengan rakyat Malaysia? Apa yang kebimbangan ketika itu? Sebab dia undocumented. Tak bolehlah dia sama dengan kita. Kita dokumen. So dia undocumented. Bila undocumented jangan satukan. Sebab nanti jadi seperti hari ni lah. Penjualan IC, kahwin orang tempatan, jual kat UNHCR ni lah dia. Faham. Itu antara apa yang kita tak nak tetapi dah berlaku lah dalam negara kita ni. Lagi-lagi pula sekarang ni dah banyak viral ataupun tular video-video mereka yang agak samsing di media sosial juga. Saya tak ingat nama je siapa Ustaz. Long Tiger Long Tiger. Satu ketika dulu sangat-sangat mencabar kita sebagai rakyat Malaysia. Kita pun rasa tercabar dengan apa yang kita berikan. Ustaz, sebelum kita bermula tadi Ustaz dah kata dah dari segi keselamatan dan juga apa tadi Ustaz? Kemanusiaan. Jadi Ustaz sebagai NGO, ada yang kata sebenarnya mereka ni dijaga oleh NGO dan Ustaz sendiri sebenarnya antara NGO yang tidak menjaga, sebaliknya menjaga kita warga negara. Ada tak Ustaz sebenarnya dapat ugutan ke daripada, kalau bukan dari Long Tiger tetapi kawan-kawannya yang merasakan mereka itu sudah menjadi besar di Malaysia kerana pemegang kad UNHCR itu, kerana itu mereka boleh bermaharajalela Ustaz? Baik, terima kasih. Saya sebabnya apabila melibatkan ugutan ni, saya sebenarnya malas untuk kongsi di media sosial melibatkan ugutan. Sebab matlamat saya nak educate kepada rakyat kita. Kalau saya sentiasa cerita tentang ugutan, bermakna rakyat Malaysia yang lain akan takut. Sebab tu saya tak pernah cerita. Sebab tu ada di kalangan NGO yang 2-3 hari pergi terus cerita. Kita diugut, kita dihantar tu, hantar ni. Sedangkan saya rasa saya turun ke lapangan ni beratus kali. Saya dipanggil ke balai polis. Macam-macam saya kena. Tadi Prof bagi tahu masa hadir di KDN ada ramai dia orang tunggu. Saya kena ni, saya rasa berkali-kali dia orang tunggu kehadiran kita mari. Dengan sambut di depan, mari duduk tekan tanya. Tapi di hujung-hujung dia kita tak menghalang ustaz untuk buat perkara-perkara ni. Kita cuma nak jaga saja. Ini sebab itu saya tak nak kongsi tentang ugutan. Tapi apa yang saya cuba bagi tahu, ini memang melibatkan keselamatan rakyat. NGO yang duk pertahankan melibatkan kemanusiaan, dia orang sendiri tak pedulikan kemanusiaan. Saya kata berkali-kali, Rohingya yang ada dalam negara kita, pelarian yang ada dalam negara kita, tidak akan mendapat hak kemanusiaan yang total. Sebab negara kita tak boleh sediakan semua. Kita bukan negara yang ada perjanjian terima pelarian. Sampai bila-bila pun. Tapi ada di kalangan NGO, baru ni kita turun di Hulu Langat. Saya tak nak sebut lah, NGO tu sediakan sekolah. Dinding berlubang, bumbung bocor. Kipas angin pun hidup segan mati tak mau. Dia orang ni mungkin akan cerita bahawa kita sediakan sekolah. Tapi sekolah yang dia orang sedia ni hanya untuk nak cerita kepada publik yang dia orang sediakan sekolah. Ini yang saya tak nak. Pelarian-pelarian ini dipergunakan oleh dia orang ni. Ibarat dia macam ni. Selagi pelarian ni ada dalam negara kita, selagi itulah NGO ni boleh survive. Sebab itu kita di surplus, kita kata kita yang memperjuangkan hak kemanusiaan. Apabila pelarian ini dihantar ke negara ketiga, dia orang akan dilayan sebagai rakyat warga negara tu. Akan disediakan penempatan, akan diberikan pekerjaan, akan dijamin melibatkan pendidikan, kesihatan. Semua dia orang disediakan harta boleh diberikan PR negara tersebut. Ini baru kemanusiaan. Di Malaysia tak boleh. Apa yang dia orang duk kalut? Apa yang Suhakam duk kalut? Apa yang NGO duk kalut atas kemanusiaan? Berapa ramai dia orang pergi tengok anak-anak Rohingya ini terbiar? Apa dia orang kalut kata anak Rohingya ni 1-2 orang? Ini beranak saya rasa tuan-tuan, saya masuk di setiap perkampungan Rohingya ini, bagi saya modus operandi Rohingya ini ramaikan anak. Terima kasih Ustaz. Bila ramaikan anak, dia orang akan tidak dihantar ke negara ketiga. Ini yang berlaku. Betul. Contoh saya bagi. Orang kata tanya macam mana ni? Saya bagi tahu contoh yang mudah. Semasa dia orang daftar kat UNHCR, dia seorang.
Selepas 1 tahun dia berkahwin jadi 2 orang. Selepas 3 tahun dia nak kena pergi renew kat UNHCR ada 2 anak. Macam mana dia nak hantar anak dia undocumented tak ada kat UNHCR? Delay lagi. Ini modus operandi. Takkan kerajaan bangang sangat saya nak bagi tahu ni. Takkan kita di NGO tahu dia orang tak tahu. Menteri KDN bagi tahu apa? Oh, ahli-ahli akademik pakar undang-undang datang. Saya nak bagi tahu mudah. Kalau Menteri KDN ni dia tak boleh selesai, turun jawatan, letak jawatan, lantik menteri lain. Kita ada solusi untuk selesaikan isu ni. Bagilah kita buat. Panggillah kita jadi sebahagian daripada task force untuk selesaikan bersama-sama dengan kementerian. Bawa ahli akademik, bawa kita di lapangan. Diorang bukan turun di lapangan, diorang tak tahu apa yang berlaku. Lapangan ini lambatkan Rohingya memberi kesan ekonomi yang cukup dahsyat kepada rakyat tempatan. Ini isunya. Bukan duduk dalam pejabat, cerita itu, cerita ini, tengok di paper, menteri diperbodohkan dan menteri tipu rakyat. Saya ulang lagi, selagi ada Menteri Saifuddin ni tak akan selesai. Saifuddin akan berikan kewarganegaraan mungkin. Untuk apa buat DPP? Nanti saya jawab. DPP buat sekarang ini, ke depan dia orang akan minta penempatan selamanya dalam negara kita. Walaupun kita tak bagi kewarganegaraan, tapi kita akan kena sediakan penempatan selamanya. Dia orang akan minta apabila komuniti dia orang ini berlambak dalam negara. Baik. Itu juga soalan saya nak ajukan kepada Prof mengenai DPP ataupun dokumen pendaftaran pelarian ini yang kita tahu akan diberikan kepada etnik Rohingya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dia dianggap sebagai menggantikan atau menyelaras rekod Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian ataupun UNHCR ini. Dan kita lihat kebimbangannya begitulah kalau adanya DPP ini. Kita kata dari sudut keselamatannya dan sebagainya, ini menjawab akhirnya kita akur dengan pelarian yang datang ke Malaysia yang membuat onar di sini, walaupun ada yang menyatakan yang buat onar tu mungkin 0.0001% saja. Prof, dari sudut DPP ini bagaimana Prof melihat? Okey, pertamanya saya tidak dijemput. Saya tidak berada dalam task force DPP tu. Jadi nak komen tu macam bias lah juga. Cuma saya diberi penerangan 2 minggu lepas. Diberi penerangan tentang DPP tu lah. Okey, jadi saya dengar lah. Dan saya pun tak adalah sebab ahli akademik macam kami ni, kami hormat lah sebab kami tak boleh lah pergi tempat yang kami tak dijemput. Kan? Jadi saya tak pernah berada dalam task force dipanggil oleh KDN ke, oleh MKN ke, oleh siapa-siapa pun. Jadi saya hanya mendengar penerangan dan saya sambut baiklah penerangan tu. Dan kemudian saya tengok, okey, macam mereka kata, mereka dah mulakan fasa pertama dan mereka akan buat jeraiwara, akan buat town hall. Dan saya kata, okey, kalau macam tu kami turun. Town hall dia masih minta rakyat Malaysia turun. Turun dan tanya. Sebab nanti tak ada berlaku salah-salah kepahaman dakwa-dakwi bagai kan. Okey, baguslah saya kata. Bagus. Saya macam ni je. Kami ni dah 21 tahun buat tau. Kami dah nampak dah kesan dia. Saya tak nak kritik, tak nak orang kata bashing ke apa. Kita tengok. Sebab for those yang tahu, sebenarnya yang DPP ni bukannya untuk Rohingya je ya, dia untuk semua pelarian. Okey, dia untuk semua pelarian. Betul kan? Dia untuk semua pelarian. Tapi macam saya kata selalunya, yang orang kami tumpuan pada Rohingya sebab dia largest. Dan kemudian dia scattered dan dia selalu buat perangai. Itu je. Jadi itu sebab saya kata, adakah DPP ni akan berjaya? Kita kena pulangkan balik pada KDN lah. Dan agensi-agensi di bawah dia. Sebab saya tak boleh cakap betul ke tidak. Sebab saya tak ada berada dalam satu pun mesyuarat berkenaan DPP. Jadi tidak baik untuk, tidak berdahlah orang kata nak cakap. Tapi adakah nanti ianya akan menyelesaikan masalah? Sebab pada saya, sementara nak ke fasa-fasa tu, Rohingya ni dah ada 10,000 dah lagi yang datang. Dan macam saya kata, sebenarnya saya tanya juga, apa stand kerajaan Malaysia tentang penerimaan pelarian? Adakah masih menerima lagi? Sebab tidak dinyatakan. Sampai hari ini tidak dinyatakan. Adakah kita menolak pelarian atau kita menerima? Bila dia, maknanya kalau datang, ambil lah. Kalau ada DPP pun, kalau kerajaan Malaysia tidak menyatakan pelarian, Malaysia mulai hari ini tidak lagi dapat menampung pelarian, okey, the world understand. Okey, maknanya dia tak ambil lah. Tapi kalau berdiam diri, macam hari ini, maknanya selagi sampai, adalah. Jadi pada saya, saya kata DPP ni bergantung kepada sebagaimana cakap lah mereka yang melaksanakan dan bagaimana dia nak convince rakyat. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok, saya terpaksa cakap lah, saya punya email, saya punya Facebook, saya tak tahu ada orang dapat WhatsApp saya, sampai saya tak terkata-kata ada yang bagi maklumat. Saya kata tolong jangan bagi maklumat pada saya sebab saya ahli akademik. Saya bukan polis. Jadi saya tak boleh bagi, macam saya stuck di situ sebab ahli akademik kita tak boleh pergi buat siasatan dan sebagainya. Kita buat research. Jadi saya minta lah yang umum ni jangan hantar maklumat-maklumat yang kat mana itu semua. Pergilah bagi tahu polis. Kalau polis tak ambil, tak payahlah nak cakap apa, saya tak kata apalah. Jadi itu satu. Dan kedua, kenapa saya dapat all those people yang beritahu apa yang mereka rasa melalui 2 podcast sebelum ni. Jadi saya dapat nampak rakyat Malaysia, dia tak nak retorik dah tau. Janganlah kau nak bagi tahu kita orang kau buat ni. Sekarang kau boleh buat apa? Dia sekarang macam tu. Try dia. Sekarang ni, apa kau buat? Dia tak nak macam, sesungguhnya kita ni dia tak nak dah. Dia sebab dia orang tanya kat saya, Prof, apakah tindakan seterusnya daripada lanjutan daripada ini kan? Saya kata setakat ni je lah saya boleh cerita. Dia kata, tak memadai, tak convince. Tak apa, itu rakyat yang tak convince, bukan saya kata. Okey, jadi sekarang ni, kalau boleh baca radar rakyat, radar tu tinggi,
dia pitch dia tu memang datang. Dia nak sekarang ke mana? Satu. Apa solusinya? Kalau selagi dia orang yang ada dalam negara, tak payah cakap. Jadi saya kena beritahu lah, yang saya ini maklumat yang orang kata feedback daripada beletupnya podcast yang pertama tu, ini yang saya dapat. Ada juga yang jumpa saya, ada juga pekaji-pekaji yang datang ke bilik saya jumpa saya. Dia come up with a very good idea juga. Cuma macam saya kata, macam again saya nak cakap lah, kita tak dijemput. Kalau sekarang cakap mulut je tak boleh. Dia kena ada surat. Sebab kata kakak saya nak menjaga gigi pula kan. Kena halau balik lah. Kita tak kena halau dah. Jadi tak nak dah. Apa tu? Jadi saya katalah, kalau betul-betul ada political will untuk itu, mestilah boleh panggil kan. Tapi kalau rasa macam DPP tu dah membandai, kita tunggu je lah. Agensi dia buat kerja. Janganlah kita. Saya tak boleh komen benda tu. Sebab mereka kata baru fasa pertama. Saya dengar je lah. Daripada saya okey lah. Prof pernah kena halau? Dulu pernah. Boleh kongsi sikit Prof? Siapa yang halau? Ketua Pegangan MKN. Oh, tahun bila? Adalah tahun tu, lah. ada tahun tu, tapi bukan tahun yang awal-awal lah. Tahun yang masa kemasukan banyak tu. Masa tu sebab dia marah bila kami bagi definisi kepada Rohingya ni refugees tu bukan, kami bagi stateless. Dia marah, dia kata jangan bagi stateless, bagi refugees. Kalau refugees dia pergi. Saya kata tak. Dia bukan refugees. Dia adalah stateless. Under international law, stateless ni lagi teruk kita. Kita kena bagi dia, provide dia sebab dia lagi lambat nak pergi. Itu sebab kami jumpa juga dia tau. Dia memang tak nak jumpa kami, tapi kami gunalah semua jalan yang ada masa tu. Orang kata apa? Tinggal maruah diri je lah. Tinggal maruah diri. Yang tak orang kata ni nak jumpa sebab kami dah buat cara cantik sebenarnya. Saya sedih lah sebenarnya masa tu. Saya sangat berduka lara selepas itu, sebab pada saya macam ini je kau layan pada akademik kan? Ini je level dia, saya kata. Sebab kami datang cantik dah, komprehensif, kita baiki daripada yang dulu. Kita cakap dengan dia, belum pun dengar. Tak nak pun dengar, hanya kerana perkataan stateless dengan refugee. Saya kata tak kisahlah Tan Sri, saya kata as long kita boleh ni. Saya tak suka, dia kata. As long you tetap dia ni stateless, tak ada perbincangan. Dan dia dah dia kata. Wow. Yes. So itulah kali terakhir kami semua pergi, dan lepas tu kami buat keputusan kita tak nak teruskan lagi. Sebab buat apa, kita ahli akademik ni, kita banyak potensi lain. Macam saya dah ceburi saya punya kepakaran di tempat lain yang lebih diiktiraf oleh antarabangsa. Buat apa saya nak duduk kat sini hadap Rohingya tu? Lepas tu saya kata lagi pun kerajaan suka kan dengan Rohingya ni? Alah takkanlah. Jadi itu hari ni saya tenang saja. Sebab macam saya kata 21 tahun kami dah buat, and you don't want us, tak apa dah. Dia panggil, saya pergi. Saya tak pernah ada masalah dengan mana-mana agensi kerajaan. In fact, saya bekerjasama baik dengan polis, dengan tentera, semua. Jadi pada saya, tak apalah, apa masalahnya. Jadi kalau nak katakan pada saya, hari ini berkesan ke tidak, kita kena tunggulah proses seterusnya. Baik, saya nak juga dapatkan komen daripada Ustaz sendiri mengenai DPP ni. Tadi Ustaz dah sebut sedikit kan, mungkin ada. Okey, terima kasih. Okey, DPP ni dia adalah untuk mendaftarkan, mendokumentkan pelarian. Sekarang ni Rohingya dia pegang kad UNHCR. Dia undocumented. Sebab dia tak diiktiraf dalam negara kita. Macam Prof bagi tahu, sebenarnya dia orang bukan pelarian. Macam negara kita nak terima pelarian. Negara kita mana ada tanda tangan ni ratifikasi terima pelarian. Rohingya yang pegang kad UNHCR, dia orang tertakluk di bawah Akta Immigration 1959/63. Ini melibatkan pendatang asing tanpa izin. Boleh rujuk kenyataan Menteri Dalam Negeri tahun 2020. Betul? Apabila sekarang ini pelik, UNHCR duduk dalam negara kita sejak tahun 75. Dah 50 tahun dah. Apabila UNHCR ni, dia tak nak kongsi sebarang data, maklumat dengan Malaysian government. Sebab negara kita ni bukan negara ratifikasi. Sebab itulah, apabila saya keluarkan kenyataan tahun 2023, saya cabar kepada menteri pada ketika itu, Saifuddin ni, saya bagi tahu jumlah pelarian yang ada dalam negara kita ni. Tanya ahli parlimen, tanya dalam parlimen. Menteri jawab, depa pun tak ada data. Memang tak nak, UNHCR tak bagi. Cuba bayangkan, kad UNHCR ni dikeluarkan oleh UNHCR. Dia keluarkan kad, mestilah dia tahu jumlah bilangan kad. Betul. Dengan jumlah bilangan kad, dia akan claim kepada PBB berapa jumlah pelarian yang dia sedang jaga dalam negara kita. Barulah dana boleh turun kepada PBB daripada UNHCR. Dan Malaysia ini tidak dikongsi sebarang jumlah bilangan pelarian dalam negara. Cuba bayangkan apa yang terjadi dalam negara kita. UNHCR duduk dalam negara kita, keluarkan kad. Kerajaan Malaysia yang berdaulat ni tak tahu jumlah pelarian. Okey, baik. Hasil daripada dia orang tak tahu, rakyat tekan, timbullah dokumen pendaftaran pelarian. Untuk apa satu negara yang tak ada ratifikasi terima pelarian nak dokumenkan pelarian sekarang ini dalam keadaan ratusan ribu? Ya, ramai. Untuk apa dia nak dokumen, dia nak ambil maklumat? Saya bagi tahu sekarang ni. Saya tanya kerajaan lah, Prof pun ada di sini. Setelah dia dokumenkan dengan DPP, dia boleh hantar ke pelarian ke negara ketiga? Dia tak boleh hantar. Malaysia tak boleh hantar pelarian ke negara ketiga. Walaupun negara ketiga ada tanda tangani ratifikasi melibat undang-undang antarabangsa, dia tidak diwajibkan untuk terima pelarian. Dan kita pula
tak tanda tangani pelarian, kita tak boleh hantar keluar pelarian. Melibatkan undang-undang adat antarabangsa. Ya. Sekarang ni apa dia buat DPP? Dokumenkan dia. Letakkan dia di satu tempat. Berikan pekerjaan macam menteri ni semua. Menteri-menteri cap ayam ni. Dia nak berikan pekerjaan. Bila dia berikan pekerjaan, dia berikan penempatan, lagi ramai Rohingya ceroboh perairan negara masuk dalam negara kita. Habis tu dia nak pergi ke mana? Kita boleh terima ke sebagai rakyat Malaysia? Kita tak boleh terima sebab apa? Negara kita bukan negara yang maju. Banyak yang diambil oleh Rohingya ni peluang-peluang pekerjaan yang rakyat boleh buat. Banyak saja. Contohnya car wash. Rakyat boleh muat sekarang ni. Diambil oleh Rohingya. Kedai runcit. Dia orang jadi tauke. Kaya-kaya. Dalam pasar borong. Dia orang jadi tolak barang-barang ni semua. Rakyat boleh buat. Dan ni semua rakyat boleh buat. Tetapi sebab apa Rohingya ditawarkan pekerjaan? Peniaga-peniaga ni sebenarnya dia orang mempergunakan tenaga Rohingya 1 hari 12 jam kerja, 7 hari seminggu dengan gaji RM5-60. Sebab itu dia orang kata rakyat Malaysia malas. Rakyat Malaysia ni, rakyat duduk dalam negara berdaulat. Kita negara kita. Takkanlah nak compare etnik pelarian dengan rakyat. Rakyat kena ada masa, ada keluarga, ada sanak saudara, ada social life dia. Mana boleh kerja macam mesin, macam Rohingya nak compare? Baik. Selepas itu, dia orang bagi tahu rakyat tak mau kerja. Saya nak tanya sekarang ni. Kalau rakyat tak mau bekerja, dia orang bolehkah ambil pendatang asing tanpa izin ni bekerja? Bermakna dia orang boleh langgar undang-undang lah. Mana PBT buat apa? Keluar daripada PPKT. Tak membenarkan dia orang bekerja. Menteri wilayah pun tahu. Tak boleh, dia orang tak boleh bekerja dalam sektor-sektor yang peruncitan ni. Sebab apa tak ambil tindakan? Sebab apa tak ambil tindakan kepada peniaga-peniaga? Pemilik-pemilik lesen. Kenapa tak ambil tindakan? Selagi mana tak ambil tindakan, selagi itulah dia orang akan bekerja dalam tu. Betul. Baik. Jabatan Imigresen. Sebab apa tak ambil tindakan kepada peniaga yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin? Dia boleh ambil di bawah Akta Imigresen. Rohingya bekerja, dia salah. Dia boleh ambillah kepada peniaga supaya dia tak berani gajikan Rohingya. Dan selepas itu dia orang tidak akan ada lambakan di satu tempat. Tapi kenapa melibatkan undang-undang ni semua kita tak ambil? Circle chain tu dia tak ikut, maknanya sebab tu peluang pekerjaan tu dapat kepada pelarian ni Ustaz. Ya. Dia orang bayar pelarian dengan harga murah. Dan bukan setakat pelarian. Ya. Peniaga-peniaga ni pun tak ikut undang-undang tetapi tidak diambil tindakan.